2005, rakyat Malaysia menghasilkan kira-kira 14.5 juta metrik tan sisa pembelajaran sehari sepanjang tahun. Sehinggalah kerajaan perlu mewujudkan sistem pengurusan sampah kita semula dengan lebih cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita terfikir apa yang akan terjadi sekiranya tiada tong sampah? Mesti persekitaran kita busuk, banyak lalat dan serangga pun rosak. Alhamdulillah, SRAM telah mendirikan tong sampah di bilik-bilik khas dan kelas. Hasilnya, SRAM menjadi sangat bersih dan sisa-sisa diuruskan dengan baik. Tetapi, apa yang ada di SRAM tapi tiada di sekolah lain? Assalamualaikum cikgu. Persekitaran sekolah kita sangat bersih dan ceria. Apakah peranan murid dalam memastikan persekitaran sekolah kita sangat bersih dan ceria? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, murid-murid sekolah ini sangat hebat. Guru-gurunya juga hebat. Ibu ayahnya juga hebat. Alhamdulillah, di sekolah ini kita mendapat sokongan padu daripada keseluruhan warga sekolah, yang mana semua memainkan peranan tersendiri dalam memastikan kebersihan ini menjadi tanggungjawab kita bersama. Kalau dilihat, kita telah pun ada program pembudayaan amalan kita semula, yang mana program ini adalah memupuk budaya, menjadikan amalan kita semula ini sebagai satu gaya hidup kita di sekolah ini. Malahan dengan itu, kalau awak lihat, kita telah pun banyak mengadakan kempen bersama dengan pihak dan agensi luar yang berperanan menguruskan dan memastikan pengurusan sisa-sisa yang boleh di kita semula. Contohnya, kita bermainkan peranan bersama dengan SW Corp Malaysia. Baru-baru ini dan sebelum ini pun kita telah pun mengadakan beberapa kali kempen mengitas semula, yang mana pelibatan daripada warga sekolah, masyarakat di sekitar kampung Limau Pasir ini dan juga keseluruhanlah warga Melimau terlibat menyokong usaha kecil yang kita mainkan. Ini adalah sama juga macam kita nak melihat budaya ini menjadi amalan dan gaya hidup masyarakat di luar sana. Oh, begitu ya cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Saya memperkenalkan Squad Pecinta Alam SRAM. Mestilah boleh. Kami jumpa baju. Boleh saja. Mestilah boleh. Tengok, ini bersih. Ini pakaian. Apa yang awak nak buang tu? Ini kepunyaan anak kami dah rosak. Boleh kau buang? Mestilah boleh. Tengok tu, kita tak buang barang elektrik. Untuk mengatasi barang elektrik pun boleh kita semua juga. Boleh awak berkongsi pengalaman awak menjadi seorang pecinta SRAM? Kami banyak buat program untuk mendidik murid-murid untuk cintakan alam sekitar. Saya juga sangat gembira dan berbangga kerana menjadi seorang skuad pecinta alam. Skuad pecinta alam diilhamkan oleh Encik Arif Anwar bin Mustahil, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SRAM. Beliau menubuhkan skuad pecinta alam dengan kekuatan seramai 24 orang untuk menjadi duta pencinta alam di SRAM dan mengajak seluruh warga sekolah untuk mencintai alam sekitar. Mereka membantu dan melaksanakan program-program kita semula di sekolah sehingga memenangi beberapa pertandingan di peringkat negeri dan kebangsaan. Benda yang baik jika dicampak ke darat menjadi gunung, jika dicampak ke laut menjadi pulau. Hari ini kita dapat dilihat beberapa tong kita semula di sekitar sekolah yang sentiasa terbuka untuk digunakan oleh murid-murid, ibu bapa dan masyarakat setempat. Alhamdulillah, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Pemula di sekolah hingga ke dunia. Murid Mumtaz Ahlak Imtiaz. Saya Batin Syarifkah binti Arif Anwar membawakan anda untuk TV PLS SRAM. Jumpa lagi.